Apa itu reformisme? Secara ringkas, reformisme ialah usaha untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat, tetapi bukan melalui kekerasan. Sebaliknya, perubahan ini dilakukan secara aman dan berperingkat melalui pendidikan, penyebaran ilmu serta pembentukan cara fikir yang lebih terbuka dan rasional. Pada awal abad ke-20, dunia sedang bergerak pantas ke arah kemodenan. Namun, di tanah Melayu, masyarakat masih terikat dengan rentak lama yang berpegang teguh pada adat dan juga agama, dan ia kurang berlaku perubahan dari segi pemikiran dan kemajuan sosial. Keadaan ini seperti berada di takuk lama yang tanpa dorongan ia susah untuk bergerak ke hadapnya. Dalam suasana inilah muncul satu gelombang pemikiran baharu yang dibawa oleh sekumpulan golongan intelektual yang dikenali sebagai kaum muda. Mereka ini terdiri daripada guru, penulis dan tokoh agama yang berani mempersoalkan pendekatan lama. Mereka percaya untuk melihat umat Islam bangkit dan maju, perubahan pemikiran dan penguasaan ilmu adalah kunci utama. Inilah asas kepada semangat reformisme. Antara tokoh hadapan gerakan ini ialah Syed Sheikh Al-Hadi. Syed Sheikh Al-Hadi ialah seorang pembaharu yang berani membawa gagasan baharu. Beliau menulis, bersuara dan menyatakan dengan jelas bahawa agama bukan penghalang kepada kemajuan, bahkan menjadi pemangkin kepada kebangkitan umat. Gerakan ini dikenali sebagai reformisme Islam. Ia bukan sekadar mempertikaikan pendekatan tradisional dalam memahami agama. Sebaliknya, mereka membawa pendekatan baru yang berasaskan penggunaan akal, penggunaan ilmu dan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Mereka tidak menolak agama, tetapi mahu menghidupkannya kembali dalam bentuk yang lebih segar dan relevan mengikut pengedaran zaman. Dan inilah yang disebut sebagai perjuangan pemikiran. Ia adalah satu usaha untuk membangkitkan kesedaran, mengugat kebekuan tradisi dan membina satu masyarakat Melayu yang lebih rasional, berani mencuba perkara baru serta bersedia untuk berubah demi masa depan yang lebih baik. Okey, jadi macam mana semua ni bermula? Macam mana reformisme ni bermula? Sebenarnya ada satu gelombang besar pembaharuan yang tengah melanda dunia Islam waktu tu, terutamanya di kawasan Timur Tengah. Tokoh-tokoh macam Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh mula bangkit dengan idea-idea baru yang berbeza dari cara tradisional dalam memahami agama dan juga kehidupan. Jadi mereka ni percaya yang umat Islam ni perlu berani untuk berubah, perlu berani mencuba perkara baru, kena tinggalkan cara lama yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Bagi mereka, agama ni sepatutnya relevan dengan zaman, mengikut peredaran zaman, berkembang mengikut peredaran zaman dan bukannya terperangkap dalam tafsiran yang lama dan tak berkembang. Jadi kalau nak maju, umat Islam ni kena guna akal dan ilmu untuk meneruskan perjuangan, bukannya sekadar bergantung pada tradisi yang sudah lama. Lepas tu, ramai pelajar daripada tanah Melayu yang belajar di kawasan Timur Tengah, terutamanya di Universiti Al-Azhar, iaitu salah satu universiti terkemuka di Mesir lah, turut mendapat ilham daripada idea-idea pembaruan ni. Mereka bukan saja belajar tentang agama, tapi juga sains, matematik dan banyak lagi ilmu moden lain yang waktu tu jarang sangat didedahkan di tanah Melayu. Jadi bila mereka balik ke tanah Melayu, pelajar-pelajar ni bukan saja bawa balik ilmu, tapi juga bawa balik semangat baru untuk mengubah cara masyarakat ketika itu berfikir. Apa yang mereka nampak, kalau umat Islam nak maju, umat Islam perlu belajar lebih daripada sekadar kitab agama yang ada. Kena buka minda, terima ilmu dari luar dan juga gunakan ilmu tu untuk bangunkan masyarakat. Jadi itulah sebabnya tokoh-tokoh kaum muda macam Syed Sheikh Al-Hadi ni berani untuk menyuarakan perubahan. Mereka bukannya nak menolak agama, tapi nak hidupkan semula agama dalam bentuk yang lebih moden dan sesuai mengikut peredaran zaman. Jadi dengan adanya pendidikan yang lebih terbuka dan kemajuan ilmu, mereka pun percaya umat Islam ni boleh jadi bangsa yang maju tanpa melupakan akar agama mereka. Selain daripada menulis dan memberi ceramah, mereka juga menubuhkan sekolah-sekolah moden yang mengajar ilmu agama dan juga subjek-subjek lain. Contohnya macam subjek sains, matematik dan bahasa Inggeris. Okey, sekolah-sekolah yang ditubuhkan ni jauh berbeza lah dengan sekolah pondok yang lebih menumpukan kepada hafalan dan tertutup dengan dunia luar. Tapi macam biasalah, macam yang kita dah sedia maklum, apabila berlakunya perubahan besar, tak semua orang akan setuju. Jadi kaum tua yang lebih konservatif dalam pemikiran ni, mereka merasa terancam lah dengan gagasan baru ni. Jadi mereka takut kalau cara mereka yang dah lama diterima oleh masyarakat tu akan hilang.
Maka bermula perdebatan yang besar antara kaum muda dan juga kaum tua yang kadang-kadang jadi sangat tegang. Tapi daripada perdebatan tu, masyarakat mula terbuka mata, mula faham betapa pentingnya pembaharuan dalam masyarakat untuk kekalkan agama Islam ni sebagai agama yang relevan mengikut peredaran zaman. Bila kita cakap pasal reformisme dalam dunia Melayu, sebenarnya kita sedang cakap pasal satu perubahan besar dalam cara orang Islam berfikir dan hidup. Kaum muda yang dipimpin oleh tokoh macam Syekh Syed Hadi bawa satu pendekatan baru. Mereka ni ajak masyarakat supaya guna akal dan jangan sangat terlalu ikut tradisi secara membuta tuli. Bagi mereka, agama bukan benda statik yang hanya ikut buku lama, tapi satu pandangan hidup yang kena bergerak dengan masa. Mereka percaya umat Islam boleh bangkit semula kalau diberi peluang untuk belajar, berfikir dan bertanya. Sebab tu, pendidikan ni jadi keutamaan. Mereka tubuhkan madrasah, sekolah moden Islam yang bukan setakat ajar agama, tapi juga ajar sains, matematik dan bahasa Inggeris. Semua orang boleh belajar pada waktu tu. Bukan lelaki je, perempuan pun diberikan ruang. Ini satu benda yang baru pada waktu itu. Kaum media juga, dia guna medium penulisan dan sastera untuk sampaikan mesej. Contohnya melalui novel Farina Hanum yang bukan sekadar cerita cinta, tapi ia kritik cara masyarakat layan wanita. Dalam cerita tu, perempuan ni boleh buat keputusan sendiri, boleh belajar dan boleh menjadi berani. Zakbar pula, dia fokus pada bahasa. Dia percaya kalau orang Melayu nak maju, kita kena kuat dalam ilmu dan bahasa. Jadi, dia susun tata bahasa, dia tulis buku supaya orang boleh faham dan guna bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Jadi, apa kesan daripada gerakan reformisme ni? Sebenarnya, impaknya sangat besar. Kita boleh nampak perubahan dalam banyak aspek. Pertama sekali, dalam pendidikan. Sistem madrasah yang mereka mulakan dulu akhirnya jadi asas kepada sistem sekolah agama yang lebih moden hari ini, di mana kaedah pengajaran lebih sistematik dan terbuka. Pelajar tak diajar menghafaz sahaja tetapi juga diajar untuk memahami dan berfikir. Selepas itu, peranan wanita pun berubah. Mereka mula mendapatkan pendidikan dan mula bersuara dalam isu sosial. Dalam akhbar dan majalah, kita dah boleh nampak penulisan wanita yang berani mengkritik adat lama dan tuntut hak mereka. Ini semua hasil keberanian pemikiran reformisme. Dari sudut agama pula, kita mula nampak kepelbagaian pandangan. Orang mula terbuka untuk berbincang isu agama secara rasional. Tidak semua benda kena ikut satu cara je. Seperti debat dan perbezaan pendapat mula diterima sebagai perkara biasa, asalkan perkara tersebut untuk mencari kebenaran. Paling menarik, reformisme ni sebenarnya menyumbang kepada semangat kemerdekaan. Ramai pejuang bangsa kita datang dari latar pendidikan kaum muda. Mereka sedar pentingnya ilmu, bahasa dan maruah bangsa. Tanpa mereka, mungkin semangat untuk mencapai kemerdekaan tidak akan begitu kuat sampai ke hari ini. Kesannya, kita masih boleh rasa pengaruh gerakan ini dalam sistem pendidikan kita. Cara kita berbincang pasal agama dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Mereka mungkin sudah tiada, tetapi legasi pemikiran mereka masih hidup. Bulannya, gerakan reformisme yang muncul pada awal abad ke-20 ini mungkin bermula dengan kelompok kecil, cendekiawan, penulis ataupun pendakwah. Tapi sebenarnya, ia mencetuskan satu gelombang kesedaran yang jauh melampaui zamannya. Kaum muda bukan datang dengan senjata ataupun kuasa, tapi dengan pena dan pemikiran. Mereka menulis, mereka mengajar dan mereka membangkitkan satu persoalan besar kepada masyarakat. Sampai bila kita nak duduk dalam kegelapan tradisi tanpa soal? Bagi mereka, Islam bukan agama yang membeku dalam kitab lama. Islam itu hidup dan mesti difahami dengan akal yang jernih, dengan ilmu yang segar dan dengan hati yang terbuka. Bagi Syekh Al-Hadi dan rakan-rakannya, perubahan bukan satu pilihan, ia adalah satu keperluan. Mereka tahu bukan mudah nak ubah masyarakat yang dah lama terikat dengan adat dan fahaman lama. Mereka dikritik, dituduh, menyesatkan, malah disisih. Tapi mereka tetap menulis, tetap menyampaikan sebab mereka percaya kalau bukan mereka yang mulakan, siapa lagi? Hasilnya, kita lihat hari ini, wanita diberikan pendidikan, anak-anak belajar agama dan juga sains. Kita bebas membincangkan isu agama, sosial dan budaya tanpa rasa takut. Semua ini adalah benih yang ditanam oleh reformis terdahulu yang berani berfikir dan berani bertindak walaupun tak popular. Sekarang, tugas kita pula untuk sambung perjuangan mereka. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan semangat yang sama. Dalam dunia hari ini yang penuh dengan cabaran dan perubahan, kita perlu berani bertanya, berani berubah dan berani berfikir. Sebab reformisme ni bukan sekadar sejarah,
ia adalah satu semangat. Dan selagi mana ada orang percaya pada kekuatan ilmu dan akal, semangat itu takkan pernah mati. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.